Seorang lelaki ditahan di Utah selepas dipercayai menikam seorang individu 15 kali hanya kerana mangsa beragama Islam. Suspek Peter Michael Larson, 48 tahun, kini ditahan di penjara Salt Lake, Amerika Syarikat bagi membantu siasatan mengikut pertuduhan cubaan membunuh dan memiliki senjata berbahaya dan menyalahi undang-undang. Suspek mengaku menyasarkan mangsa yang juga seorang lelaki kerana agamanya serta menyatakan hasrat untuk membunuh orang Islam. Suspek turut memberitahu bahawa dia berniat membunuh orang Islam dan perkara itu disifatkan sebagai ancaman besar kepada keselamatan awam sekiranya dibebaskan berikutan tindakan ganas, fahaman serta perancangan serangan yang didakwa dirancang lebih awal. Kejadian berlaku di pusat beribelah Valley Fair Mall di West Valley City. Mangsa yang juga seorang pekerja kios mengalami beberapa kesan tikaman di seluruh badan dan kehilangan banyak darah. Orang awam berjaya menahan suspek sebelum anggota polis tiba di lokasi. Imam Pusat Islam Utah, Shuaib Din berkata, ketika kejadian suspek menghampiri mangsa sebelum bertanyakan nama dan agamanya dan meminta sebotol air. Apabila mangsa berpaling untuk mengambil air, suspek terus menyerangnya dengan menikam mangsa berulang kali. Mangsa kini dirawat di hospital dan berada dalam keadaan kritikal.